sebenarnya wanita ni kuat dalam caranya yang tersendiri. Kadang-kadang kita je menamakan, oh ini kegagalan saya, ini keretakan saya. Tapi Ustazah mulai belajar melihat yang tidak sempurna tu ada keindahan dia. Macam yang kita sebut ni. Ya. Sebab apa? Sebab semua yang kita lalui dalam hidup ni memberikan kita beberapa P. P yang pertama adalah pengetahuan. Masya Allah. Dan siapa yang nak ajar kita dah umur-umur macam ni? Kita pun tak nak masuk sekolah kan? Ya. Tapi yang paling mencintai dan menyayangi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah yang terus-terus mengajar kami apa yang kami tidak tahu. Ya, dan banyak ilmu yang kita kena pelajari dalam hidup. Apatah lagi ilmu untuk menghidupkan diri dan menghidupkan orang lain. Anak-anak kita. Ya, sebab kita dah jadi sebahagian daripada syarat penting kepada keluarga kita juga. Kalau dulu kita hanya fikir diri kita kan, tapi kita ada anak, kita ada suami, kita ada staff, ya. Jadi di situ contoh yang kita sebut P pertama tadi apa dia? Allah nak beri kita pengetahuan, dan pengetahuan ni kadang-kadang kita belajar daripada liku-liku kehidupan yang kita lalui, daripada retak-retak tadi. Kitsugi tadi. Dah ingat dah? Ya. Daripada retak-retak tu. Sebab apa? Sebab boleh jadi pengetahuan tu kita tak dapat di tempat lain. Dan P yang kedua adalah pengalaman. Ya, pengalaman ni adalah guru yang sangat bermakna. Kita dah tahu dah, kita dah mahir dah. Macam kita bawa kereta tadi Pengalaman menjadikan orang tu boleh berborak-borak masa bawa kereta. Compare dengan masa dapat lesen. Masa dapat lesen tu tuan puan, tak boleh bercakap. Bawa kereta, tegak. Ya, orang cakap pun suruh diam, mengganggu konsentrasi. Tapi bila kita dah ada pengalaman, Masya Allah, borak, tahu-tahu sampai destinasi. Tak sedar. Ya. So, Allah nak bagi kita pengalaman. Masya Allah. Sebab Ustaz nak kena positifkan cara kita berfikir terhadap semua fasa-fasa yang kita lalui dalam hidup. Sebab kalau kita awal-awal lagi mendepani fasa tu dengan keluhan, dengan stres, itu memang tak membantu. Ya, nanti doktor boleh ulaskan bahawa hormon ni boleh datang juga dalam keadaan yang semula jadi juga. Boleh jadi dengan sentuhan. Ya, dan macam-macam lah. Makan makanan yang kita suka. Ya. Jadi P yang kedua adalah apa dia P yang kedua? Pengalaman.